Ini memang sangat ni. Berat. Paling besar sekali ni. Boleh besar ah. Wow. Okey, tu dia. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Okey, nasi Arab. Nasi Arab ayam lah. Nasi Arab ayam satu. Boleh. Kita buat nasi Arab ayam. Waktu nak tambah dengan kepala kambing boleh? Boleh. Okey. Ayam tu. Alright. Ayam L lah. Ya, ayam M kita bagi. Okey, tu. Salatah kita bagi. Okey. Kena salatah ni kan. Oh, insyaAllah. Cabai hijau. Satu dengan cabai melaka. Okey. Ni ayam asam ni yang paling penting ni. Oh, ya tahu. Oh. Ni yang mata tekak utara ke Ha, belah ni. utara ni. Okey. Bawang, lemon. Lemon ni tak ada, tak lengkap ha. Okey. Lemon ni pula orang kata pada pokok atas ayam lah, bagus best. Macam ni harga orang? Ni nasi Arab RM15. Okey. Yang ni RM15. Yang ni yang special kepala kambing ni. Besar no? Yang ni memang besar ni. Berat. Paling besar sekali ni. Boleh besar ah. Wow. Okey, tu dia beg lah. Kuah dia kita tuang lah ni. Okey. Macam ni harga 130. Buat set lamb shank. Lengseng pula ah. Nasi ni. Yang ni boleh makan untuk 2-3 orang nasi ni. Oh, yang pistol satu. Okey. Lagi salatah. Salatah ha. Okey. Lagi satu. Okey. Ayam asam. Yang asam ah. Okey. Alright, ni lengseng ah. Ni lamb shank tu lembut tak lembut. Okey. Okey, macam ni set lamb shank RM50. Boleh makan 2 ke 3 orang. Kami mula jam dari pukul 12 sampai 9 malam. Kami cuti Isnin dan Selasa.